Di mahsyar kita berdiri. Yang akan mengadili amalan kita Allah. Bukan malaikat, Ustaz. Bukan, Allah. Siapa biasa masuk mahkamah, di soal jawab ada hakim, peguam tanya, baru peguam tanya, baru peguam plaintiff tanya, baru peguam defendant tanya, kan? Dah menggeletar nak jawab, dah jadi lupa. Itu peguam, baru satu kes. Kalau Allah, maka kita perlu pembantu itu. Perlu. Sebab tu tuan ambil berat bila Nabi sebut kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Tiap-tiap orang yang rajin dan gila bersedekah ni, ketika berdiri lama di mahsyar, bukan 1000 tahun bukan 1000 tahun, paling singkat tempoh yang diandaikan oleh ulama di mahsyar 50,000 tahun. Mushmaqul, dia dah jadi tak. Maka mereka yang geng gila sedekah ni, saya sebut gila sedekah lah, yang suka sedekah ni, sepanjang dia di mahsyar, sampai nama dia dipanggil, sedekah itu memayunginya. Sedekah itu memayunginya. Tuan-tuan, sedekah. Ini yang tajuk sedekah ni malam ni. Orang ingat sedekah ni tajuk biasa, sedekah sunat, Ustaz. Memang dia sedekah sunat. Memang ini tajuk sedekah sunat. Tetapi kesan dia sangat besar sehingga Allah memilih untuk menjadikan satu pintu syurga bernama Babu As-Sadaqah. Babu As-Sadaqah.